Salam sejahtera, info bola sepak tempatan, berita mengejutkan melanda kem Selangor FC apabila ketua jurulatih mereka, Katsuhito Kinoshi, telah direhatkan daripada jawatannya berkuat kuasa serta-merta. Tindakan ini dilihat sebagai respons terhadap prestasi pasukan yang dianggap kurang key memberangsangkan dalam saingan Liga Super musim ini. Untuk sementara waktu, tugas mengemudi skuad utama Red Giants akan diambil alih oleh Christopher Gamel secara interim. Gamel bukanlah nama asing dalam kancah bola sepak tempatan di mana beliau kini merupakan pengendali skuad Selangor 2 dan sebelum ini pernah menjadi ketua jurulatih bagi pasukan Sri Pahang. Keputusan untuk merehatkan Kinoshi ini dijangka berpunca daripada catatan buruk Selangor di awal musim. Selepas 5 perlawanan Liga Super, Selangor hanya mampu mengutip 2 kemenangan berbanding 3 kekalahan yang dialami. Dalam konteks bola sepak Malaysia, istilah direhatkan sering kali ditafsirkan sebagai isyarat awal bahawa seorang jurulatih bakal dipecat secara rasmi.